Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Toki Terjah bersama Syahir Terjah dan bersama Nasir daripada Gangstar Bikers. Kami on the way ke BHP Gombak untuk menuju ke Kuala Terengganu Bike Week 2026. Kami tak ramai, seramai 7 jentera bersama dengan Gangstar Bikers, Elang Besi, Terjah, dan ada 2 kawan kami, Alex dan Yusuf. Anak dia nama Yusuf. Yes. Jadi perjalanan kami agak makan masa lama ya, sebab Kuala Terengganu tu agak jauh, dalam 400 lebih kilometer. Jadi moga-moga semuanya berjalan dengan lancar lah. Apa-apa kita akan beritahu selepas ini. Okey? Salam sejahtera, good morning and Wanakkam. Kami anak Malaysia daripada HBMG, Malaysia, Helang Besi Motor Group. Kami ada kumpulan kawan sahabat kami, ialah pioneer road captain kami, Daus Jambang, dan juga media kami daripada Minds, YouTuber. So dia ada banyak channel dia yang anda boleh nampak, nanti kita akan letak di bawah. Dan kat saya dari Aaron daripada Port Klang, Helang Besi juga, one of the pioneer. So slogan kami, kita buat sampai jadi. Yuk, dengar sini, dengar sini, dengar sini semua. Insaflah wahai manusia, usia yang ada jangan disia-sia. Hidup ini hanyalah sementara, esok lusa pasti masa kita dijemput menghadap Yang Maha Esa. Suka tak suka terima saja, dosa pahala bekalan dunia. Berbaik-baik berpada-pada, buat jahat jangan dicoba. Ikut nafsu nanti merana. Usia remaja jangan disalahguna, harus waspada tipu daya dunia. Tanpa dosa kita pasti bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meniti usia senja bersama memori duka. Aku pilu dan terharu, merugi masa tercela. Guna binasa, tersiksa menahan rasa. Andai
Okey, sekarang kami ada kat mana ni? Kami ada kat Terengganu. Kami asal dari Selangor. Tapi kenapa kita ada kat Terengganu? Sebab Terengganu ni ada event yang sangat-sangat special. Yang mana kita bukan nikmati event saja, kita nikmati ride East Coast punya highway yang paling terbaik di Malaysia, paling jauh dan paling cantik. Untuk suasana yang nak healing, itulah jalannya. Apa sebab kita ada dekat sini? Sebabnya macam saya kata, event nombor 2 nak healing. Kalau nak healing, jangan lupa East Coast. Anda pasti akan nikmati perjalanan anda dengan cara yang healing. Kami dari HBMG sentiasa support event-event bikers yang mana satu ia di Terengganu, iaitu Terengganu International Bike Week. Yang terbaik dalam satu Malaysia, terbesar, motor apa, jenis 1, 2 roda, 3 roda, semua boleh tengok di sini. Abang-abang kami yang dekat sini, yang dekat auto show, mereka ni brotherhood. Kami tak kira bangsa, tak kira agama. Kami anak Malaysia yang jati. India, Melayu, Cina, kita semua satu. We are a biker family. Brotherhood. Kita buat sampai jadi. Okey, Tok kita je nak bercerita sikit pasal Bike Week tahun ni compare dengan tahun lepas. Kami sampai juga, tapi tahun ni lagi nampak havoc. Mantap, ramai datang. Sebab apa? Karenanya ada Datuk Awi, ini semua poyo. Jadi untuk tengok dia punya show je dah beli tiket 3,000. Kami tak dapat nak beli dah, habis, sold out. Jadi kalau dikomparekan dengan tahun depan dengan tahun lepas dengan tahun ni memang seronok, terbaik. InsyaAllah tahun akan datang kami, kalau Allah panjang umur, usia, Toki Terja akan datang bersama-sama mungkin dengan Gangsta Biker ataupun dengan mana-mana grup yang sudi untuk kita beramai-ramai 2 roda untuk memeriahkan suasana pemotoran di mana-mana saja. Jadi oleh itu, apa lagi nak sambung ya? Kita ucapkan terima kasih kepada semua biker-bikers yang ikut serta bersama kami. Seperti Terja memeriahkan Bike Week 2026. Gangsta Bikers. Ya. Dan 2 sahabat kita, Alex dan anak dia, UC. Semoga kita berjumpa pada tahun hadapan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semalam kami seramai 7 jentera. Cuaca memang menarik. Sebab member yang dah sampai ke Kuala Terengganu, dia kata ke Kuala Terengganu hujan lebat.
Masa tu kami masih di Gambang. Tapi Alhamdulillah kami tak kena hujan. Kami sampai ke destinasi dengan cemerlang, gemilang, terbilang. Tak ada apa-apa masalah. Kerosakan tak ada. Semuanya bagus. Dan tempat makan yang paling saya suka di Cerating. Masa makan tengah hari kan. Tapi lupa nama kedai dia. Ayam Mendi. Ayam Mendi. Dia tepi jalan je. Belah Cerating tu. Memang marvelous. Walaupun sepinggan RM6, memang sedap. Di Kuala Terengganu pun saya tengok memang tahun ni rasanya memang dah jadi macam KL. Sebab dia besar, tempat dia pun menarik. Dan kami pun tak sempat nak berjalan-jalan sangat. Memang sebab meriah lah. Sana tu meriah. meriah. Dengan makanan dia pun sedap-sedap. InsyaAllah memang kalau kata Terengganu ni kami akan datang lagi. Terengganu kita, bersapa yang menyaksikan rancangan ni, 2 roda. Marilah kita support negeri Terengganu. Terengganu kita terbaik, memang best. Kan Nazir? Ya, betul. Okey, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Okey, dalam masa yang sama, saya dan sahabat-sahabat saya ingin berterima kasih sangat kepada First Terengganu International Bike Week sebab bagi kami invitation untuk datang, dan kami juga berterima kasih dengan Terjak Bikers, iaitu presiden bernama Toki, brother kita juga yang invite kami, dan juga untuk memberi kami kepada tempat-tempat yang menarik, menunjuk kami tempat-tempat menarik, homestay yang menarik dan sebagainya, kepada abang brothers kita yang bernama Gangstar. Memang Gangstar, dia punya geng memang ada star. Kita bagi star. Kalau nak star, kena jumpa Gangstar. Terbaik. Okey, selepas ini kami akan bergerak ke Kuala Lumpur LPT. Semoga berjumpa tahun hadapan bersama Gangstar Biker. Hidup kena tenang, cool. Alhamdulillah, selesai sudah misi kami pergi ke Bike Week Terengganu. Bersama-sama. Dan sebelum itu Toki ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan biker yang support Bike Week Terengganu, dan terima kasih kepada negeri Terengganu. Okey, Terengganu kita, sebab meriah. Enjoy. Kami pun enjoy bersama dengan Gangstar Bikers, Terjah, Elang Besi, dan ada lagi 2 kawan kami, Alex dan anak lelaki dia. Yusei nama anak dia. Kami 7 jentera. Jadi beribuan terima kasih kepada semua biker-biker yang support negeri Terengganu. Doa kami semoga selamat sampai ke destinasi kami Kuala Lumpur. Dan apa lagi? Semoga perjalanan kami selamat dan kita berjumpa lagi di lain episod Bike Week. Okey, terima kasih Uncle Tom. Sayonara Terengganu Bike Week 2026. Semoga kita berjumpa tahun hadapan daripada Terjah dan Gangstar Biker. Ya. Kita luncur. Tuhanku, ampunkan diriku segala dosa dan salahku. Andai tiada kasih-Mu, deritalah hidup
Jangan